Apa-apa pun jangan bagi Peguam Rabiatul cari apa-apa kesalahan saya. Semua tudung-tudung ni kita simpan dalam rumah. Jangan bawa keluar satu pun. Ustaz. Boleh jelaskan apa yang berlaku dalam proses prosiding tadi? Saya dah sah bercerai talak satu dengan isteri saya Rabiatul. Ustaz, betul ke talak jatuh disebabkan taklid Ustaz ke atas Puan Rabiatul? Kalau betul, kenapa letak taklid? Ustaz, tadi kami nampak lebam di muka Puan Rabiatul. Adakah berlaku keganasan rumah tangga? Ustaz pun dah ada isteri baru kan? Macam kebetulan. Cerai isteri pertama, kahwin baru. Saya harap jangan diperpanjangkan lagi hal ini. Sebab kes dah diselesaikan di mahkamah. Ya betul. Tolong hormat perasaan Ustaz kami. Ini soal peribadi. Tolong. Ustaz, tunggu jap Ustaz. Ustaz, betul ke kes penceraian ni ada kena-mengena dengan kes tuntutan daripada Cik Anissa yang Ustaz sendiri tengah hadap sekarang? Jawab Ustaz. Ustaz. Sudah. Tolong jaga perasaan Ustaz kami ya. Saya paling rapat dengan dia. Apa-apa boleh tanya saya. No comment.